Datuk Mat. Guna gaya pukulan kau macam bagus. Kawan tak boleh bagi keputusan. Kawan tengah ada problem. Oh, Datuk Mat. Tak ada benda yang tak boleh diselesaikan. Sedek. Cuba khabar dengan kuat. Adakah company awak ada masalah? Yang pertama, kau kena menguruskan perkahwinan. Yang kedua, kau pakai kayu benda. Oh, Datuk Mat, jangan risau. Ini je yang kau ada. Janji bola boleh pukul. Dan masalah yang kedua tu, jangan risau, Datuk Mat. Ama Datuk Jo boleh selesaikan masalah kawan ni. Apa tunggu lagi? Ajau. Datuk Mat, ini yang kau kabarkan kat awak. Tempatnya. Let's go. Datuk Jo, tadi call untuk majlis kahwin. Kau tunjukkan tempat dia. Yang pertama, kita ada Indra Hall, tempat makan. Lauk pauk, kita ada tempat buffet. Datuk Jo, Datuk Man, kita juga ada pelamin untuk majlis kahwin dan akad nikah. Kita juga ada bilik kantin untuk bersiap. Ruang tamu pun selesa dan bapak luasnya. Kalau keluarga nak menginap, di atas ada 6 bilik. Sini pun ada kelas. Wow. Kalau mau nak makan kat luar, meja kat luar pun ada. Tapi Datuk Jo, kawan ingat, Datuk Man perlu bawa anak di sini untuk kita tetapkan konsep. Betul tu Datuk Aki. What a beautiful life. Kawan rasa bersetujulah dengan tempat ni. Tetapi bukan anak kau yang nak nikah. Habis tu siapa Datuk Man? Siapa? Sebenarnya, kau lah yang nak kahwin, bukan anak. Oh, risiko poligami saya tak tanggung. Tapi business go on. Follow, like, komen dan share untuk video seterusnya.